Okey geng, kalau korang tengah cari peluang bisnes yang tak perlu keluar modal besar tapi boleh terus jalan dan jana hasil, yang ini mungkin antara peluang paling rare yang aku pernah jumpa. Sekarang ni aku nak tunjukkan kepada korang satu kawasan kolam pancing yang terletak di Ulu Yam, Selangor. Kawasan ni memang cukup cantik, tenang dan dikelilingi kejauhan semula jadi. Yang menariknya, tempat ni bukan sekadar tanah kosong atau kolam separuh siap, tapi betul-betul dah siap semua kemudahan yang diperlukan untuk terus beroperasi sebagai kolam pancing berbayar. Dekat sini ada dua buah kolam pancing utama. Satu kolam bersaiz lebih kurang 1 ekar dan satu lagi lebih besar sekitar 2 ekar lebih. Kedua-duanya dah pun sedia untuk digunakan. Airnya tenang, dalam dan sesuai untuk pelbagai jenis ikan, sama ada tilapia, patin, keli atau rohu. Yang best, kawasan ni memang direka untuk memudahkan operasi. Dah siap dengan pondok-pondok rehat, bangku kayu, bilik kaunter, tandas dan jeti kecil untuk kaki pancing yang nak turun umpan dari tepi air. Maknanya, korang tak perlu pening kepala nak bina semula apa-apa. Semua dah ready. Kalau korang memang minat outdoor atau ada pengalaman urus kolam pancing, inilah peluang untuk korang buka tempat sendiri. Boleh buat kolam pancing bayar, boleh buat pertandingan mancing mingguan atau nak buat package santai, pancing sambil camping. Semua tu boleh jalan sebab kawasan ini bersebelahan dengan campsite Sungai Liam yang turut disewakan. Bayangkan hujung minggu, orang datang camping kat tepi sungai, lepas tu mereka datang pancing kat sini. Satu kawasan, dua aktiviti. Income pun boleh datang dari dua sumber serentak. Dan kalau korang jenis kreatif, korang boleh tambahkan idea tambahan, contohnya buat kawasan barbecue, gerai kecil jual makan ringan atau buka restoran masak kampung dekat hal serbaguna yang juga disewakan berdekatan sini. Jadi, pelanggan bukan sekadar datang pancing, tapi boleh lepak, makan dan habiskan masa dengan keluarga. Dari segi lokasi, tempat ni memang strategik. Ulu Yam ni tak jauh dari bandar, dalam 40 minit je dari Kuala Lumpur. Tapi suasananya macam jauh dari sebagai kota. Dikelilingi pokok-pokok hijau, udara segar dan bunyi sungai mengalir. Kalau korang nak wujudkan vibe nature retreat untuk kaki pancing, tempat ni memang sesuai. Lagi satu kelebihan besar, kawasan ni dah ada bekalan elektrik dan air. Jadi semua keperluan asas dah tersedia. Tak payah nak tarik kabel jauh atau pasang sistem baru. Bila semua ni dah siap, korang cuma perlu fokus pada pemasaran dan operasi saja. Kalau korang serius nak tengok sendiri, boleh datang lawat kawasan ni. Bila korang sampai sini, baru korang akan rasa sendiri suasana tenang dia dan nampak jelas potensi bisnes yang menunggu untuk digerakkan. Hubungi saya sekarang untuk maklumat lebih lanjut. Join to our Telegram, become a subscriber, and you're gonna get full access to all our property listing, and you can search it anywhere and everywhere. So with that said, thank you so much for watching. If you haven't subscribed already, make sure you hit the subscribe button. I post almost every week for a new video. If you have any question or concern about real estate and new projects in Malaysia, feel free to ask in the comment section. I'm here to assist you with the latest information and advice. And if you want more of my content during the week, make sure you're following me on Facebook, IG and TikTok. Almost every single post on IG, I also post about new projects available in Malaysia and property info. So if you don't want to be missed a part of that, make sure you follow me. With that said, my love, see you guys on next video. Roger out.